Bab ke-49. Apabila seseorang memasukkan kedua kakinya yakni ke dalam khuf dalam keadaan kedua-duanya bersih. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Al-Mughirah, dia berkata, saya pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Saya telah membongkokkan diri untuk menanggalkan khuf beliau, tetapi beliau SAW berkata, biarkan, aku telah memakainya dalam keadaan bersih. Nabi SAW hanya menyapu kedua-dua khufnya. Bab ke-50. Orang yang tidak berwudu kerana memakan daging biri-biri dan sawiq. Abu Bakar, Umar dan Uthman tidak mengambil wudu selepas memakannya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa Rasulullah SAW pernah memakan paha biri-biri. Kemudian beliau SAW bersembahyang dengan tidak berwudu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah, beliau meriwayatkan daripada bapaknya yang memberitahukan kepadanya, sesungguhnya dia telah melihat Rasulullah SAW memotong sebahagian daripada paha biri-biri. Apabila disuruh untuk bersembahyang, beliau SAW membuang pisau itu, lalu bersembahyang tanpa berwudu. Bab ke-51. Orang yang berkumur-kumur kerana makan sawiq dan dia tidak berwudu. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Suwaid ibn Nu'man bahawa sesungguhnya dia keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Khaybar. Apabila mereka sampai di Sahba, iaitu suatu tempat yang terdekat dari tanah Khaybar, yakni dengan Madinah, Rasulullah SAW bersembahyang asar. Selepas itu baginda meminta bekal, tetapi tidak dibawakan ke hadapan baginda kecuali sawiq. Maka Nabi SAW menyuruh supaya disediakan sawiq itu. Sawiq disediakan, yakni dengan dibancuh. Rasulullah SAW dan kami pun makan. Kemudian beliau berdiri untuk sembahyang maghrib. Sebelum bersembahyang beliau berkumur-kumur. Kami juga berkumur-kumur, yakni turut berkumur-kumur. Selepas itu Nabi SAW bersembahyang dengan tidak berwudu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Maimunah, sesungguhnya Nabi SAW makan dekatnya paha, yakni biri-biri. Kemudian beliau bersembahyang tanpa berwudu. Bab ke-52. Adakah seseorang itu perlu berkumur-kumur kerana minum susu? Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah minum susu. Selepas minum beliau berkumur-kumur dan bersabda, sebenarnya susu mengandungi lemak. Bab ke-49. Muka surat 168. Muka surat 168. Supaya lebih jelas dan tidak keliru, terlebih dahulu nak cerita sikit. Sebelum ni sudah cerita dah, takut tak ada lah. Tak ada.
Iaitu kita tulis bab ke-49, tapi 49 dulu kita tulis, lepas tu baru bab kan. Sepatutnya tulis bab ke-49 lah. Bab apa gitu. Takut-takut keliru lah. Hak dengar dah tu tak apalah, tak keliru dah. Iaitu sebabnya dalam kitab Asal Bukhari dia tak ada tulis nombor tu. Dia tulis bab. Bab apabila seseorang memasukkan kedua kaki. Nombor 49 tu itu tambahan orang kemudian lah. Tambahan orang kemudian nak memudahkan. Jadi kita boleh tahu ni babnya ke berapa nak selepas daripada bab yang tersebut sebelum ni. Memudahkan. Mana bukan hak asal lah. Sebab itu kita letak gitu. Hak asalnya bab apabila seseorang memasukkan kedua kakinya gitu. Tak ada nombor 49 tu. Tetapi untuk memudahkan kita bubuhlah hak tu ikut hak orang kemudian. Bab ni, bab ke-49 ni masih lagi berkenaan dengan khuf, orang yang pakai khuf. Bab khuf ni sebelum pada ni sudah di muka surat 165, bab 48, bab 48 kalau hak Melayu tu 166 lah. Situ mulanya. Banyak dah kita bincang baru ni. Ni masih lagi berkenaan dengan khuf. Dan kebenaran untuk sapu khuf ni adalah untuk memudahkan. Untuk memudahkan, tidak menyusahkan orang. Dan khuf ini dipakai dalam keadaan sejuk lah. Seseorang tu sejuk di musim sejuk ataupun di tempat yang sejuk. Mungkin kita kalau pergi ke tanah Arab, pergi ke musim ketika musim sejuk lah, ataupun ke negeri-negeri lain yang sejuk, sudah biasa tengoklah khuf. Tempat kita ni tak ada orang jual pun. Tak ada faedah. Sebab panas. Dalam keadaan aircon begini pun tak pakai stocking pun tak apa kan. Panas. Tapi kalau hak pergi tempat tu dia fahamlah, tahulah khuf ni lagu mana. Serupa dengan kasut juga. Cuma khuf yang dibenarkan kita menyapunya ketika ambil air semaya ni, dia kena datah pada buku lali. Kalau bawah pada buku lali sebuah kasut tu tak boleh. Ada juga khuf macam ni tu. Ada juga khuf yang bawah pada buku lali betul-betul macam kasut. Cuma dia tidak kerah lah bahagian bawah dia tu seperti kasut, lembut juga. Lepas tu bahagian dalam dia tu macam-macam lah. Ada kosong saja, kulit gitu lah. Ada juga yang bulu dalam, macam-macam lah untuk nak memanaskan kaki tu. Itulah khuf. Yang dibenarkan sapu tu tentunya semua terima hak ni, semua sepakat hak ni, iaitu hak di atas daripada buku lali. Kalau bawah tak boleh. Kalau bawah tak boleh. Dan hukum kalau dalam bab haji, akan datang kita akan jumpa, Nabi SAW kata kalau tak ada benda lain, kalau ada khuf boleh juga pakai, tapi kena potong. Jangan lindung buku lali tu. Jangan lindung. Tapi bawah pada buku lali tak apa. Dia ada beza di sana gitu, di sini dalam bab ambil air sembahyang tak boleh, kena lindung buku lali tu baru boleh sapu. Kalau tidak tak boleh. Tapi kalau dalam bab haji tidak. Dalam bab haji boleh nak pakai khuf, tapi khuf bawah pada buku lali. Kalau memang yang dibuat bawah pada buku lali tu tak apalah. Kalau tidak lagu tu pun kita potong kerak, udahlah, tak apalah. Tapi biar jadi bawah buku lali, tak apa juga. Ini bab apabila seseorang memasukkan kedua kakinya ke dalam khuf. Kedua kakinya di sini dia tak sebut ke dalam kapal, tapi maklumlah, moga kita duduk cerita pasal khuf ni, ke dalam khuf lah maksudnya.